Assalamualaikum, selamat petang. Hari ni kita ada Honda CR-V lama Honda CR-V lama 2004. Masalah underpower. Bila dah panas, tiba-tiba dia macam underpower. Bukan masalah pada sensor untuk bahagian enjin, orang cakap airflow dia ke intake IAT dia, bukan. Masalahnya memang pada bahagian gearbox. Sebab bila kita bawa ni, contohlah bawa lepas 20 atau bawa 30 minit, dia kejadi, katanya jadi ada power. Bila kita tekan minyak habis, dia macam meraung sikit. Tapi kita tak bergerak. RPM dia tinggi tapi kita tak bergerak. So punca dia memang masalah pada bahagian mechanical gearbox. So untuk kita lama macam gini, ada dua choice lah. Satu overhaul, satu half cut. So macam gini, owner memilih untuk pakai half cut lah, sebab kereta pun nak pakai urgent. Lagi satu, costing yang agak rendah sikit berbanding yang overhaul. Kita boleh tengok gearbox yang kita order daripada half cut sama macam gearbox Honda lama. Bila kita dah tukar gearbox half cut, kita kena pastikan tok carburetor tukar sekali. Half cut akan bagi sekalian. So oil seal jangan lupa tukar. So oil seal yang tukar macam biasalah, oil seal flywheel, oil seal dash 2, oil seal selector gear, ni oil seal tok carburetor. Okay, so bila dah kita naik turun gearbox, macam kita Honda lama ni biasalah, soket-soket reput apa semua pastikan kena tukar sekali. Kalau tidak 2 kali kerja, sebab takut dia missing signal untuk baca gear. Contohnya macam ni soket body solenoid. Ni tukar. Ni soket untuk sensor kat gearbox atas tu, ada satu sensor, tukar sekali, pecah semua. Okay, so selesai untuk gearbox. Kita nampak ada bahagian leaking, ada bahagian bakar bergasket. Dia ada VTEC sensor dengan bakar bergasket. So bila ada nampak leaking daripada atas, kita nak tengok bahagian bakar bergasket dengan bahagian VTEC sensor tu. Sebab kebiasaan Honda waktu tu jarang-jarang maintenance ni, memang biasa dia leaking kat situ. So kita cakap dengan owner, minta sekali tukar untuk quotation, buat sekali untuk leaking. Untuk VTEC sensor ni, dia punya o-ring ni macam gini. Dia ada 3 o-ring. Pak, ni VTEC sensor dia. So o-ring yang kita tukar tu sebelah sini 1. Lepas tu ada solenoid, ada 2 ada 1, 2. So ni o-ring bulat. Nanti kita nak kena tukar sekali. Jangan tak tukar, nanti dia leaking lagi. Okay, so bila kita dah buka bar cover, coil plug ni kita akan buka sekali. So kita tukar sekali dia punya soket. Kita boleh tengok lagi. Ni soket coil plug dia. Dia sama macam soket coil K20. Macam gini kita tukar. Ni kita dah tukar sekali dengan plug seal lah. Plug seal nya pun dah kembang, dah keras. Tu pas, memang keras. Dia dah tak boleh tutup minyak kat sini sebab terlalu keras. So pentingnya kita nak tengok overall. So untuk bahagian gearbox settle, leaking pun settle. So ni dah boleh pick up kereta, dah boleh ambil. Sebab kita dah test run 2 hari untuk double confirm yang benda tu bila enjin dah panas jadi lagi tak. So dah tak ada, alhamdulillah dah settle. So ni dah boleh ambil. Kita berdarah, kita bahagian bawah tu pun kita dah cuci siap, leaking apa semua tu kita dah cuci chemical apa semua. Sub frame nya pun kita belanja spray sekali. So untuk next recommendation, kita dah cakap dengan owner untuk buat sererek dia, sebab dah ada free. Okay, so dekat Jalan Auto, bila kita dah cek satu barang, satu kereta tu, kita cek apa masalah. So kita akan listkan apa masalah dia. So owner dah boleh standby apa masalah kereta dia. So next service ke apa, untuk next repair, dia dah boleh standby modal untuk buat. Macam gitu kalau kat sini punya style lah. Itu sajalah proses saya hari ni. Semoga ilmu bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share dan like page Jalan Auto. Assalamualaikum, bye bye.